Satu pasukan khas teknikal akan ditubuhkan bagi menyiasat kemalangan meragut 15 nyawa di kilometer 53 Jalan Raya Timur ke Barat JRTB berhampiran Tasik Banding Creek awal pagi 9 Jun. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pasukan itu terdiri daripada pelbagai agensi bagi membantu melengkapkan siasatan secara menyeluruh dan menyegerakan pendakwaan terhadap pemandu yang terbabit. Beliau berkata antara agensi yang terbabit dalam pasukan teknikal khas itu ialah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Agensi Pengangkutan Awam Darat, APAD, Puspakom, Jabatan Kimia Malaysia, Kementerian Kesihatan KKM, Kementerian Kejeraya KKR, Jabatan Kejeraya JKR Negeri serta Polis Gerakan Udara PGU. Mengenai siasatan, Muhammad Yusri berkata, pihaknya akan melihat kepada semua sudut termasuk latar belakang pemandu terbabit serta sejarah dan keadaan teknikal bas berkenaan. Dengan pasukan teknikal yang terdiri daripada MIROS, pihak JPJ, APAD, Puspakom, Jabatan Kimia, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kejeraya dan juga Kementerian Kejerayaan Negeri dan juga daripada pihak PGU dan sendiri untuk kita menubuhkan satu tim khas teknikal untuk membantu pegawai penyiasat saya dalam menjalankan siasatan dan juga melengkapkan kertas siasatan dengan secepat mungkin untuk kita mendakwa pemandu tersebut ke mahkamah. Jadi di sini saya ingin menasihatkan kepada orang ramai, jika ada apa-apa maklumat ataupun info tentang kemalangan ini dan sebagainya, silalah tampil kepada pihak polis ataupun kepada pegawai penyiasat saya untuk membantu siasatan. Janganlah hanya diviralkan di media masa dan sebagainya, kerana ini akan menambahkan lagi persepsi ataupun kekeliruan dalam siasatan.